Kita dikejutkan dengan satu isu yang berlaku dekat kampus yang ternama, melibatkan persembahan yang agak over the limit lah, dan perkara yang tak sepatutnya kita normalkan. Ini bukan sekadar isu satu persembahan tu, tapi ia isu arah generasi kita yang sedang kita bentuk. Universiti ni sepatutnya bukan hanya tempat kita nak melahirkan pelajar yang bijak pandai atas kertas je, tapi dia jadi tempat yang nak membina manusia yang ada nilai, yang ada prinsip, yang ada akhlak. So datang ke kampus ni bukan sekadar kita nak grad, kita nak sijil, tapi kita nak jadi manusia yang boleh bagi manfaat pada masyarakat. Sebab kalau kita cerita tentang teater, ia adalah satu seni. Tapi seni tu tak salah. Tapi bila mana kita mengambil kelonggaran-kelonggaran ni dengan melibatkan unsur-unsur lucah, benda-benda seksual, benda-benda yang menjatuhkan maruah kita, lebih-lebih lagi perempuan, benda ni bukanlah kebebasan dah. Tapi benda ni lah sedikit sebanyak mendatangkan kerosakan pada generasi kita, generasi akan datang. Asas title, itulah hiburan. Tak apalah, bendanya nak hilangkan stres dan sebagainya. Jadi sebagai seorang student, especially Muslim, kita ada tanggungjawab tau. Ada hadis yang menyebut, kalau tak mampu nak ubah dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan. Kalau tak mampu dengan lisan, maka bencilah perbuatan tu dengan hati. Itulah sekurang-kurangnya tanda iman kita ni masih ada. Jangan jadi generasi yang tengok benda tu salah, jadi kita diam dan anggap benda tu biasa. Anggap benda tu tak ada apa-apa, normal. Kadang-kadang seseorang tu bukan rosak sebab dia jahat tau, tapi sebab terlalu lama dalam circle yang menjadikan dosa tu normal. Dosa tu tak ada apa-apa. Dosa tu relax lah, kecil je. Macam lalat hinggap pada kita. Sebab itulah penting kita ni pilih kawan dengan baik, pilih suasana yang baik, pilih apa yang kita nak support. Jangan simply like, komen dekat benda-benda yang sudah jelas lagi bersuluh benda tu salah. Allah dah remind kita dah. Kehidupan dunia ni hanyalah sementara. Hanyalah kesenangan yang memperdaya. Universiti ni sekejap je. Populariti ni sementara je. Attention manusia lagilah kejap. Jadi jangan gadaikan maruah kita hanya kerana beberapa saat tepukan dan sorakan je. Hari ni memang kita sebagai seorang student. Esok kita jadi seorang ibu bapa, kita jadi guru, pemimpin, membentuk masyarakat. So kalau hari ni malu kita ni dah makin hilang, generasi selepas kita ni akan belajar yang semua benda ni adalah normal je. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa malu itu sebahagian daripada iman. Bila malu kita hilang, maka banyaklah sempadan yang akan runtuh. Itulah perjuangan Nabi Muhammad, memperjuangkan Islam, perjuangkan agama kita ni, sampaikan berdarah-darah para sahabat dan sebagainya. Jadi Nurin bercakap dekat sini bukan untuk menghina sesiapa, tidak. Tapi Nurin bercakap kat sini sebagai nasihat dan juga kita ni sayang generasi kita dan generasi yang akan datang. Sebab kita perlukan anak-anak muda belia yang bukan hanya pandai, bijak, cemerlang hanya pada sijil, tapi juga pada akhlak. Sebab ilmu tanpa akhlak dia akan melahirkan manusia bijak yang rosak. Okay? Sampai sini faham?